sekarang ni aku nak shoot, tapi aku just pakai lampu yang dekat atas ni. Biasa kan. Kejap, aku tutup lampu. Korang takkan nampak apalah. Ni lampu semata-mata daripada aku punya phone sahaja. Tak cantik kan? Aku tambah satu lighting lagi. Ok, sekarang aku menggunakan lighting daripada satu lampu yang kecil. Still tak cantik kan? Aku nak tambah lagi satu lighting. So aku buka yang ini. Still biasa kan? Aku nak tambah lighting ni. Nampak? Lain kan? Lampu ni daripada Photo OLED guys. Dia bagi stand sekali untuk setiap pembelian dia. Yang paling best, dia boleh adjust dekat belakang ni dia punya lampu. Nak efek macam mana? Ini sesuai untuk jadi background light. Contoh kalau korang nak shoot produk, nak shoot muka korang, ada efek-efek macam ni. Dia jenis RGB tau. Bila dia RGB, korang boleh tukar-tukar je kat sini. Nak buat lampu putih, ini korang boleh adjust juga. Brightness dia, korang boleh adjust je dekat belakang ni. Pusing saja. Color-color macam tu pun boleh juga. Memang cantik. And color dia korang boleh tukar juga dekat sini. Korang pusing je tombol tadi. Memang nice gila. Korang boleh pilih color kat sini. Dia ada efek-efek macam ambulance, polis. Contohlah kalau korang nak shoot tanpa korang melibatkan polis, buat lighting effect macam ala-ala ada kereta polis, efek ambulance guys. Korang tengok sini, dia tulis kat sini. Siap ada screen tau. Ini fire truck punya efek. Banyak lagi lah. Korang boleh pilih je kat sini. Lampu dia memang cantik. Siap bagi tripod macam tu. Tripod dia atas dan bawah. Yang ni aku pacak dekat bawah. Sama juga kalau korang nak pacak kat sini. Untuk gantung pun boleh. Contoh nak buat efek-efek dekat club, ini efek dia. Cantik kan? Kalau korang nak kan, lampu daripada Photo OLED ni, korang boleh tekan je dekat beg kuning kat bawah.